online semua. Sebab tu dia kata bila awak jumpa dengan orang tu dan dia beli apa semua dekat sini, cara yang paling bagus sekali, awak bagi dia RM50. Kalau dia duit, kita cuba membeli RM10. Jadi awak beli RM10 saja. Dan bila banyak, awak boleh simpan tu sebagai mas pun boleh. Mas yang awak simpan tu adalah mas fizikal yang disimpan di kedai. Boleh terus pergi ambil. Mas yang beli RM10 itu adalah mas fizikal, ada resit beli semua yang awak simpan di sini. Akhirnya dia ada emas gram dia 10 gram kan. Itu boleh beli kan? Mana? Dalam Google tu. Aha. Ada 321. Okey, awak nak beli banyak tu lagi balance. Duit ni berapa ringgit awak kena keluar? Mana apa? 0.321 awak kena keluar RM74. Lagi RM74 lagi awak beli harga hari ni, awak dah boleh buat STI sebanyak 0.25 gram. Faham tak? 0.25 gram kali RM25, awak boleh dapat RM6.25 sehari, sebulan selama 6 bulan. Kali nak boleh dapat banyak ni. Campurlah bila awak ada 130, awak dah jadi banyak ni. Yalah. Maksudnya gitulah. Dalam akaun awak buat STI, okey, dalam bentuk mas, beli pok masuk situ. Cukup 6 bulan, kontrak habis, tiba-tiba dalam akaun awak tu ada mas balik. Awak pergi dekat kedai, awak nak tebus, bukan mana awak ada 100 gram. Awak kata nak tebus 50 gram je, awak pergi cari, oh ada 55 gram. Awak tekan tebus 50 gram, ambil barang. Balance duduk dalam tu lagi. Senang tak senang? Bukan cerita awak emas mana, emas saya dulu mana. Tak ada, benda tu dia refund balik. Orang akan tanya, macam mana nak refund? Kat mana nak ambil? Tak payah, awak buka akaun, ada dalam akaun tu balik je. Hebat tak bisnes ni? Lepas tu tanya awak nak barang, awak tekan je tepu barang mana awak nak. Pilih je tak? Ini hebat ni bisnes ni. Orang tak tahu. Beza tak dengan yang lain? Beza, jauh beza. Ini lain lah. Tersimpan gold di dalam akaun gold itu sendiri. Macam gold tu duit ke tak? Tapi gold, kalau Bitcoin, orang simpan Bitcoin dalam wallet. Hari ni, saya nak cerita kat awak, kita simpan gold fizikal dalam wallet. Hebat tak? Salah sekali. Kau pernah jumpa tak orang simpan gold dalam wallet? Ni first time ni, gold fizikal simpan dalam wallet. Pergi kedai tak boleh ambil.